wabarakatuh. Saya Norema binti Muhammad Nasir. Nombor pelajar 890217 065436 001. Belajar dalam jurusan Sarjana Muda Komunikasi di Universiti Terbuka Malaysia, Chaweng, Kuantan. Pada hari ini saya bersama rakan-rakan saya akan mengadakan satu gotong royong di Surau TMB bagi menjayakan satu tugasan saya pada semester ini dalam subjek MPU 3412 Community Service. Jadi saya bersama rakan saya 6 orang akan dibagikan kepada 3 kumpulan, iaitu kumpulan pembersihan, kumpulan penyusunan dan juga kumpulan susu atur. Kumpulan pembersihan akan memastikan lantai, cermin dan juga almari dalam keadaan bersih dan tidak berhabuk. Kumpulan penyusunan pula akan memastikan sejadah, kain pelekong dalam keadaan baik, dilipat dengan elok dan disangkut dengan baik. Dan kumpulan ketiga iaitu susu atur memastikan almari, meja dan juga kerusi di tempat yang betul. Segala alat solid ataupun yang tidak diperlukan akan dibuang. Okey, mari bersama-sama kita menjalankan aktiviti gotong royong ini. Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan melakukan aktiviti bersama rakan-rakan saya untuk mengemas dan bergotong royong Surau An-Nur sempena bulan Ramadan. Kita semua tahu bahawa surau adalah tempat penting, bukan sekadar untuk beribadah, tetapi juga sebagai ruang untuk kita memperkukuhkan silaturahim. Jadi, hari ini saya dan rakan-rakan bukan sahaja mahu memastikan surau ini bersih dan selesa, tetapi juga ingin mengamalkan nilai-nilai murni yang ada di dalam rukun negara, terutama kesopanan dan kesusilaan. Saya dan rakan-rakan saya akan bergotong royong dengan semangat kerjasama, keikhlasan dan rasa tanggungjawab supaya bukan sahaja surau ini bersih tetapi hati kita juga bersih. Okey, jom kita layan video ini. Interview kali ini saya ingin bertanya, bagaimanakah Puan melihat nilai kesopanan dan kesusilaan diterapkan dalam aktiviti ini? Okey, terima kasih ya. Okey, pada pandangan saya, nilai-nilai yang diterapkan dalam aktiviti kita baguslah. Dalam pembagian tugas tu kita tak ada dengki ke apa ke, kita bagi sama rata. Nilai-nilai yang diterapkan tu baguslah, ada kerjasama, gotong royong. Saya rasa baguslah. Sehingga selepas kita berjaya buat sesi gotong royong Surau TMB ni, bagaimana Puan Hasina lihat sebagai ahli karya aktiviti gotong royong ni dalam diri Puan Hasina? Okey, waalaikumsalam. Saya jawab salam dulu. Okay, terima kasih sebab sudi jemput ahli karya kami untuk menyertai memberi bantuan gotong royong. Jadi saya dan adik-adik berasa gembira lah dan bersyukurlah sebab dia mendatangkan semangat satu pasukan, mengeratkan lagi hubungan, tolong-menolong, akan adalah sifat-sifat macam tu. Lepas tu mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Ini satu benda yang bagus lah. Okey, Puan Fauzia, bagi soalan kedua, apakah yang efek daripada aktiviti ini yang Puan Fauzia boleh nampak dalam masyarakat kita? Okey, saya rasa
aktiviti kita ni dia akan menceritakan kita punya surau dan bersih dan selesa untuk jemaah, untuk solat berjemaah lah. Satu lagi, bila aktiviti ni kita jalankan, boleh mengeratkan lagi silaturahim lah antara karya-karya dan ahli-ahli masjid lah. Itulah saya nampak. Betul. Terima kasih Puan Fazia kerana sudi ditemu ramai. Puan Hasrin dah lihat kesan jangka panjang aktiviti ini kepada masyarakat kita. Baguslah bagi pendapat saya, memang satu kerja yang bagus. Untuk memang boleh diteruskan lah, sebab ia sifat kita puji lah dari segi kampung. Kita nak sifat-sifat yang inilah, macam kita buat tadi, ada semangat gotong royong, bersama-sama bantu. Jadi kita boleh kenal ahli-ahli karya yang lain yang mana kita tak kenal. Jadi patut diteruskan lah. Kita perlu teruskan benda ni, bukan sahaja pada bulan puasa, malah Betul. bulan-bulan yang lain. Kalau boleh setiap bulan kita perlu buat aktiviti betul. ni supaya surau kita kelihatan lebih bersih. Terutamanya dari segi kebersihan, kita memang perlu jaga surau kita lah supaya kelihatan bersih dan juga jiwa kita juga bersih. Betul. Terima kasih Puan Hasrin kerana sudi ditemu ramai. Alhamdulillah, saya dan rakan-rakan saya terdiri daripada karya Surau An-Nur berbesar hati dapat berganding bahu dalam menjayakan gotong royong mengemas Surau An-Nur sempena bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga semangat rukun negara, khususnya nilai kesopanan dan kesusilaan, dapat diterapkan dalam diri setiap rakyat Malaysia. Sesungguhnya, sekecil-kecil khidmat yang diberikan membawa sebesar-besar makna dan ganjaran buat negara kita. Sekian, terima kasih.